rakyat saya marah. Saya ni perempuan, saya ni seorang wanita. Tu yang kat dalam tu, Mila tu adalah seorang wanita. Kenapa nak remand dia sampai 3 hari? Apa kesalahan yang dia buat? Sedangkan ada jenayah yang lebih besar lagi yang berlaku dekat Malaysia, tapi tidaklah berlaku penahanan sampai tahun. Ia datang lagi, dia siap menunggang lagi. Itu lagi kes orang kena langgar, kan? Ni dia datang lagi. Kes orang yang maki hamun, cakap perkara yang tak betul dan viral kan. Dia datang lagi, kan? Aku pun pelik sekarang dia orang ni lah. Apa masalah kau orang ni? Kalau kau rasa dia tu betul, dia tak bersalah, kau tak rasa susah. Kau pergi cari lawyer, kau pergi cari, bagi dia modal, carikan dia lawyer yang terbaik untuk mempertahankan dia, kan? Dan kalau kau bercakap macam ni, apa kau ingat? Perempuan boleh bercakap suka hati je ke? Apa dia nak cakap, dia boleh cakap. Apa dia nak maki, dia boleh maki. Apa dia nak nak caci, dia boleh caci. Oi. Kalau aku tengok dari zaman dulu lagi, orang perempuan ni lah paling pendiam. Zaman nenek aku, arwah mak aku, semua pendiam. Tak berani melawan cakap ayah aku, kan? Tapi sekarang ni aku tengok perempuan sebahagian spesies macam dia ni lah, kan? Benda yang salah, benda yang dah ditahan yang kau nak pertahankan. Kalau kau nak pertahankan dia, kau bagi dia lawyer yang terbaik untuk pertahankan dia. Bukan kau pula duk bising depan tu. Termasuklah sebelah tu, kan? Bising-bising tak juga kau cekkan dia lawyer. Tak juga kau cekkan dia lawyer yang terbaik lah. Janganlah lawyer caukia, kan? Apa kau ni? Kau dah tengok ke belum dia punya VTT tu? Orang yang tak berpolitik pun kawan aku tengok pun geli dengar tau. Geli dengar. Dan aku rasa benda ni sepatutnya dah lama dah kerajaan buat. Pasal benda ni ada dalam undang-undang. Undang-undang yang dah lama ada daripada zaman Tun Mahathir lagi benda ni dah ada dah. Dan sepatutnya digunakan sebab supaya kadang-kadang sebahagian rakyat Malaysia ni dia perlu dididik, dia perlu didisiplinkan dengan undang-undang. Kalau tak, dia tak akan sedar yang dia buat salah. Jadi aku harap kerajaan sekarang ni kena gunakanlah pada mereka-mereka yang melampau mulut dan kata-kata mereka untuk mendisiplinkan, mengajar kepada rakyat pentingnya disiplin dan patuh pada undang-undang. Pendapat aku.